Imam Tabarani rahimahullah, iaitu Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Ini adalah merupakan orang Palestin, satu orang yang saleh, alim, banyak hadisnya, luas ilmu pengetahuannya. Dia lahir pada tahun 260 dan meninggal pada tahun 360. Bermimpi beberapa kali bertemu dengan Rasulullah. Dalam salah satu mimpi dia itu, dia mimpi melihat Umar bin Khattab berada di dalam istana mahligai. Ketika itu dia dalam keadaan susah hati ataupun keadaan runsing. Lalu dia mendengar Umar bin Khattab membaca satu doa. Allahumma kfini ma ahammani wa ma la ahtammu bihi min umuri dunya wal akhirah. Allahumma kfini, ya Allah, cukupkanlah aku, tolong aku, ma ahammani, apa yang merisaukan aku, wa ma la ahtammu bihi, apa yang aku tak risau tentang dia, min umuri dunya wal akhirah, daripada urusan dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Dia minta Allah tolonglah, bantu dia, selesaikan masalah dia, apa yang dia rusing, dan juga apa yang dia tak rusing. Mungkin kita tak rusing satu benda, tapi benda tu masalah, cuma kita tak fikir aja. Katakanlah mungkin ada satu masalah, tak sampai berita tu kat kita, kita pun tak fikir, tapi ia satu masalah. Jadi di dalam mimpi dia dengar Umar baca doa ni. Sebenarnya doa Allahumma kfini ma ahammani wa ma la ahtammu bihi ni ada di dalam beberapa lafaz hadis doa, walaupun sanadnya itu agak tidak begitu kuat, tetapi ini ada dalam lafaz-lafaz ni. Maka seorang tu bolehlah dia berdoa. Doa ni luas, walaupun tak ada lafaz Nabi pun kita boleh doa, iaitu ya Allah, bantu aku, selamatkan aku, selesaikan urusanku, cukupkan urusanku mengenai apa yang aku runsing mengenainya dan apa yang aku mungkin tidak runsing mengenainya, tapi daripada urusan dunia dan akhirat.